feedback yang saya dapat bila saya masuk dekat KK, mereka selalu cakap, bang, enjin saya lembut. Lembut satu. Nombor dua, lebih ringan. Hai, tip 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak jawab orang tanya saya, bang, minyak Yakult untuk KK ada tak? Ada ni dekat depan saya ni, nampak? Yakult 1030 WX 600. Walaupun dia 1030, dia sintetik tau. Sebab kebanyakan sekarang orang bila tukar 1030 untuk KK, kebanyakan mereka suka guna minyak 1030 mineral. Tahu tak perkataan mineral tu apa? Mineral tu tak ada additif pun kat dalam tu. Dia sekadar minyak je. Dia tak ada additif, dia tak ada vitamin lah, senang cerita. Okey, so apa yang berlaku? Boleh, enjin kita boleh pakai. Tapi kalau boleh, kita nak lebih perlindungan. So kalau nak lebih perlindungan, kita kena cari minyak yang sintetik. Bukan apa. Bila minyak ni sintetik, dia ada additif, dia boleh jaga enjin kita supaya tahan lebih lama. Okey, contoh minyak ni lah. Minyak ni saya selalu bagi dekat Viva guna. Saya selalu masuk kat Viva. Okey, dia 4 liter baru 178. 4 liter. Kalau convert kepada 3 liter, harga dia baru 133, 3 liter. Tapi dia packaging 4 liter sahaja. Tapi feedback yang saya dapat bila saya masuk dekat KK, mereka selalu cakap, bang, enjin saya lembut. Lembut satu. Nombor dua, lebih ringan. Nombor tiga, lebih senyap. Jadi kalau siapa yang guna KK ni, nak enjin dia tahan lebih lama, sebab KK ni orang tak peduli sangat. Contoh Viva ke, Kancil ke, Kelisa ke, Kenari ke, mereka tak peduli sangat. Mereka hanya tahu masuk minyak je. Asalkan minyak, kalau boleh yang paling murah mereka nak masuk. Ini masalah. Bila masuk, saya tak kata minyak paling murah tak elok. Saya nak cakap kalau masuk minyak yang salah, itu yang lama-lama enjin tu keluar bunyi macam-macam. Keluar bunyi bertukang lah, keluar bunyi kasar lah. Sebab apa? Sebab additif. Sebab additif dalam tu tak membantu. Ataupun langsung dalam minyak tu tak ada additif. Itu lagi teruk lah. Kalau boleh, nak enjin tu tahan lama. Kita nak enjin tahan lama tau. Kena pilih minyak yang elok. Minyak yang baik. Sebab ini minyak yang ada rekod dunia tau. Ini bukan minyak cikai-cikai. Walaupun anda tak pernah dengar. Sebab tak dijual di Malaysia sebelum ni. Sekarang kami jual. So, peluang kita. Jadi, tolong untuk geng KK, tolong cari minyak ni. Tolong guna minyak ni. Tak tukar dengan saya pun tak apa. Cari dengan orang lain pun tak apa. Saya akan cari minyak ni. Sebab saya dah test dekat KK, alhamdulillah. Memang senyap, memang lembut, yang paling penting. Tekan je, boleh rasa perbezaan tu, enjin tu boleh pergi dengan lancar. Itu yang kita nak. So, kalau siapa yang nak beli minyak ni, macam biasa, boleh cari di Fizi Motorsport. Sampai Ipoh. Sebab hari ni settle.